tersangkut di pokok tu. Mana? Di sana. Saya tak pasti itu apa benda. Jom kita pergi tengok. Okey. Wih! Itu apa, Flop? Oh, ia belon yang sedang terapung. Oh, itu belon itik. Oh, kesian belon itik tu. Boleh awak turunkannya, Flop? Ya, saya dah dapat. Macam mana ia tersangkut di situ, Flop? Rasanya ada orang tak pegang tali ni dengan betul dan ia terbang ke pokok. Oh, boleh saya pegang? Dan saya? Apa kata kamu bergilir pegangnya? Saya dulu. Kamu berdua perlu bergilir. Macam nilah. Saya pegang talinya di belakang saya dan siapa dapat teka tangan mana yang saya pegang diberi dahulu. Yang itu. Kamu perlu teka tangan yang berbeza. Oh, okey. Yang itu. Yang itu. Oh. Ambil ni, Bing. Yeay! Saya nak bawa belon itik ni terus ke kolam tu. Oh, itu terlalu jauh, Bing. Apa kata bawa belon itik kamu ke bangku? Ya. Kemudian giliran Sula pula. Belon itik! Kuek, kuek, kuek. Pegang tali dengan baik, Bing. Kalau tidak, belon itik akan terbang. Bing, awak perlu bawa ke bangku supaya giliran saya pula. Woohoo! Yeay! Giliran saya. Bila giliran saya semula, Flop? Apa kata kamu bawa ke pokok tu, Sula? Okey. Kemudian giliran kamu semula, Bing. Mari belon itik. Belon itik. Kuek, kuek, kuek. Belon itik. Kuek, kuek, kuek. Kuek. Mari, Sula. Cepat sikit. Belon itik. Kuek, kuek, kuek. Belon itik. Saya tak suka menunggu. Jadi, kamu tak perlu tunggu jika kamu berdua pegang belon itik bersama. Tapi tengok, cuma ada satu tali. Kita buat lagi satu. Ini dia. Lihat. Sekarang kamu berdua boleh pegang tali. Terima kasih, Flop. Pegang erat. Yeay! Oh, tidak. Ia sudah terlepas, Flop. Terima kasih, Flop. Nah, kalau kamu tak nak belon itik ini terbang pergi, kamu perlu pegang erat dan jangan berpecah. Sekarang, cuba lagi sekali. Kita berdua tak boleh berpecah. Kita nak pergi mana, Bing? Apa kata belon itik terbang ke arah tiang lampu? Yeay! Belon itik! Kuek, kuek, kuek! Bing! Perlahan sikit! Kita tak boleh berpecah. Sekarang ke mana? Okey. Belon itik terbang ke arah belukar biru. Itu rhododendron. Betul tu, Sula. Pegang erat, Sula. Dan jangan berpecah. Belon itik. Kuek, kuek, kuek. Belon itik. Kuek, kuek, kuek. Sekarang ke mana? Okey, belon itik terbang ke arah arca tu. Yeay! Belon itik. Kuek, kuek, kuek. Belon itik. Kuek, kuek, kuek. Belon itik. Kuek, kuek, kuek. Belon itik pegang erat dan jangan berpecah. Sekarang ke mana? Belon itik terbang ke arah kolam. Belon itik. Kuek, kuek, kuek. Belon itik. Kuek, kuek, kuek. Oh, tidak. Oh. Tengok. Ia terbang pergi. Ambilnya, Flop. Ia terlalu tinggi, Bing. Saya tak boleh ambil. Tidak. Ia akan turun semula, tak? Oh, saya rasanya tidak. Ia terbang terlalu tinggi. Oh, tidak. Kita tak pegang erat. Tadi kita berpecah. Betul tak, Bing? Betul. Tidak. Saya suka bermain dengan belon itik. Saya pun. Tapi, kamu berdua masih boleh bermain belon itik.
Tapi kami tak ada belon itik yang kami boleh terbangkan lagi. Saya tahu kamu tak ada. Saya juga tak boleh terbang seperti belon itik. Tapi kita masih boleh pegang erat. Sini. Dan jangan berpecah. Sekarang awak jadi belon itik, Flop. Wak. Wak, 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 wak. Bukan macam tu. Belon itik terbang ke arah pentas. Yeay! Belon itik! Belon itik! Belon itik. Wak, wak. Wak, wak, wak. Hai, saya dah sulah jumpa belon dan ia tersangkut di atas pokok. Saya tak suka menunggu giliran. Sebaliknya, kami pegang belon tu bersama-sama. Kemudian, kami berhenti pegang tangan dan tak pegang erat. Jadi, belon itik terbang pergi. Kemudian, tiada siapa boleh bermain dengan belon itik. Jadi, Flop yang jadi itik. Dan kami semua bermain semula. Bila susah untuk tunggu giliran awak, sebaliknya, awak boleh buat permainan baru. Tidak berpecah adalah gaya Bing. Belon itik. Kuek, kuek, kuek. Sekarang, siapa jumpa padanannya? Untuk ni. Lobak. Padan. Ya, itu padan. Tahniah, Bing. Baiklah, ini dia satu lagi. Tomato. Oh, saya tahu itu apa. Padan. Oh, padan. Kamu betul. Itu memang padan. Oh, yeah. Sangat bagus, Pando. Saya suka tomato. Ya. Saya suka lobak. Saya suka lobak. Dan tomato. Dan strawberry. Dan brokoli. Dan anggur. Oh, Sula, kamu sebut semua makanan ni membuat perut Amal lapar. Oh, jadi siapa nak makan tengah hari? Saya. Pendo, tengok kotak makanan baru saya. Wah. Seperti Bush. Bing, tengok kotak makanan baru saya ni. Oh. Oh, padan. Tengok, Flop. Ia padan. Betul. Tak padan. Oh, wah. Tengok Sula punya. Awak punya padan dengan orang lain punya? Tak, saya sendiri lekatkan pelekat ni semua. Jadi saya punya tak padan dengan orang lain punya di seluruh dunia. Sekarang, boleh saya tanya kenapa saya di sini seorang diri sedang tunggu awak semua basuh tangan sebelum makan tengah hari? Ayo, kami datang. Ayo. Jadi, saya dengar kamu berdua ada kotak makanan baru, ya? Ya, dan ia Hoppity Bush. Dan ia padan. Taklah. Padan. Sudah selesai, Bing? Ya. Hoppity Bush. Pendo, awak punya boleh buat ni? Ya. Oh. Okey, Bing. Awak punya boleh buat ini. Ya. Okey, Pendo. Awak punya boleh buat ni. Wah, saya tak tahu ada bunyi itu. Ho ho ho. Hoppity Bush, 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 Bush. Wah, nampaknya budak-budak bising ni tak lapar. Boleh saya kemas makanan kamu? Saya lapar, Ama. Saya pun lapar. Oh. Dan Flop juga lapar. Ayo, Flop. Saya buatkan bagel Oh, untuk terima awak. kasih, Ama. Kamu sangat baik hati. Tomato, saya nak sandwich lobak. Flop, dia pergi ambil bagel dia. Oh. Oh. Lobak. Saya nak sandwich tomato. Ada keju. Nyam, nyam. Oh, tidak. Ni jus tomato. Mana pergi jus lobak saya? Ini bukan saya punya. Jus anggur. Oh, tomato. Oh, lobak. Hey, itu makanan tengah hari saya. Tidak, itu makanan tengah hari saya. Saya tak nak awak punya. Nak. Nah, ambil makanan tengah hari awak. Hai.
Nah. Ni siapa punya? Ini untuk awak. Oh. Tak boleh. Oh, itu pula macam mana? Ambil ni, saya Bing. tak nak yang Saya ini. rasa itu saya punya. Oh, itu saya punya. Sudah jadi kelang kabut. Dan ini kotak makanan awak. Tak, ini saya punya. Itu kotak makanan saya. Ada Hoppity Woosh di depan. Saya punya pun. Padan. Oh, Pendo, itu saya punya. Bukan. Hei, apa yang kamu semua buat bising ni? Kenapa, Bing? Pendo ambil kotak makanan saya dan dia tak nak pulang ke semula. Oh, mana ada. Ini saya punya. Kamu pasti Pendo ambil kamu punya, Bing? Ya. Tapi, bagi saya ia nampak sama. Kotak makanan yang mana ada lobak di dalamnya? Yang tu. Yang ini. Dan siapa yang suka lobak? Saya suka lobak. Jadi yang tu awak punya, Bing. Dan tu awak punya, Pendo. Oh, kotak makanan saya. Dan sekarang, kita dah pasti kotak makanan masing-masing. Apa pendapat kamu, Bing? Saya punya takkan jadi keliru sebab saya tanpa pelekat pada saya punya. Oh, boleh kita lekat pelekat? Ya. Boleh saya pergi ambil pelekat, Ama? Boleh. Saya kembali. Terima kasih, Sula. Sekarang, siapa nak pelekat? Oh, saya. Boleh saya pilih pelekat roket? Silakan. Bing, kamu nak pilih apa? Pilih roket. Tak, saya akan pilih pelekat yang berbeza supaya tak padan dengan awak punya. Oh, kata. Webet. Betul lah. Bebek. Bedoy. Betul lah. Hai, kotak makanan saya dan Pendo adalah sama, padan. Tapi ia tercampur dan makanan tengah hari kami pun sama. Saya nak kotak makanan saya semula, tapi Pendo cakap ia kepunyaan dia dan saya jadi marah. Jadi, Ahmad dan Sula tolong kami lekat pelekat. Dan sekarang, saya tahu kotak makanan saya yang mana satu. Memang seronok padan dengan kawan awak. Tapi jika awak tak nak barang awak tercampur, awak boleh buatnya sedikit berbeza. Kotak makanan adalah gaya Bing. Dan saya punya ada pelekat katak. Sula! Ini saya. Oh, hello. Ada yang tergesa-gesa. Ya, saya. Kami nak ke kolam randuk. Cepat, Sula. Flop. Nah, Hello, Bing. Saya ada bola baru dan saya nak bermain dalam air dan buat percikan. Saya ada Google. Oh. Memang betul, Bing. Dan awak pula, Flop? Apa awak bawa? saya bawa barang bekal lah. Oh, boleh saya tengok? Boleh. Oh, jus, anggur dan juga sandwich. Dan batang lobak. Dan juga biskut oat. Saya buatkan untuk kamu semua bagel lobak segar untuk perkelahan kolam randuk ni. Oh, terima kasih, Ama. Bagel lobak segar. Oh, awak masuk ke dalam Willy. Yum. Terima kasih, Ama. Ya, sama-sama, Flop. Jom pergi. Ya, jom pergi. Tunggu sebentar. Kamu akan leka bermain di kolam randuk tu dan kamu budak-budak nakal, pastikan kamu dapat nampak Flop dan dia dapat nampak kamu. Baik, Ama. Okey, Ama. Jom pergi. Tunggu sebentar. Jangan berlari di dalam air, okey? Okey. Jom kita pergi, Bing. Mari. Cepat. Tunggu sebentar. Oh, Ama. Yang paling penting adalah jangan buang air di dalam kolam. Saya takkan buang air di dalam kolam. Dan saya pun sama. Selamat jalan. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Ama. Jom kita pergi. Saya suka kolam randut dan bila kita sampai, saya akan campak bola baru saya ke dalam air. Dan saya akan pakai Google saya. Oh, saya akan pakai Google saya sekarang. Awak
awak nampak lucu, Bing. Mata bergogel. Awak nampak biru, Sula. Saya bukan biru. Dah pokok-pokok, dah rumput, dah juga awak, Flop. Mari, Bing. Kita dah nak sampai. Cepat sikit, Flop. Oh, Cepat. Tengok. Apa maksud tu, Flop? maksudnya kamu tak boleh guna bola percikkan air di dalam kolam. Oh, tapi saya nak guna bola saya percikkan air. Percik, percik, percik. Okey. Flop, apa maksud tu? Yang tu saya tahu. Itu jangan berlari. Yang tu Amar dah beritahu kami. Betul. Cuba tengok yang tu. Yam, yam. Dan tu bermaksud jangan makan, Bing. Perkelahan kita macam mana, Flop? Bing, awak tak berkelah di dalam air. Awak berkelah di bahagian tepi. Ya. Kamu tak nak bagel lobak kamu jadi basah dalam kolam, betul tak? Dan lagi pun, makanan di dalam kolam akan jadi bleh. Bleh. Okey. Jadi, jangan percikkan air, jangan berlari dan jangan bleh. Betul tak? Oh, dan jangan buang air di dalam kolam. Okey. Jom. Jom. Pergi. Oh, di mana semua orang? Oh. Flop, tengok. Oh, tidak. Oh, tidak. Di mana airnya? Nampaknya kolam ini belum dipenuhkan. Oh, sekarang kita tak boleh bermain di dalam kolam. Kita tak boleh buat apa-apa. Saya ingat nak pakai gogel saya di dalam kolam. Sekarang dah tak seronok. Oh. Kamu pasti? Hari ini air tak ada. Tapi kolam renang ada. Ping, awak tak boleh bermain dengan bola di dalam kolam randuk. Nanti air percik. Tapi sekarang tak ada air. Ya. Kamu tak boleh percik jika tak ada air. Oh, ya. Dah berlari pula, Flop. Ya. Kamu tak akan tergelincir jika tiada air. Bing, tangkap. Tangkap. Saya dapat tangkap. Masa untuk berkelah? Ya. Boleh kita berkelah dalam ni sebab tak ada air dan tak akan jadi bleh. Idea yang bagus, Sula. Saya suka kolam randuk yang tak ada air. Lebih menyeronokkan. Ya. Nasib baik kita datang pada hari tiada air. Jadi, siapa nak sandwich? Saya nak. Nak. Yeay. Yum, yum. Bagel berisi lobak. Hai, saya dan Sula pergi ke kolam randuk dan kami sangat teruja. Dan saya ada gogel baru. Tapi bila kami sampai, air di dalam kolam tak ada. Dan kami sedih. Tapi Flop kata kami masih boleh bermain di dalam kolam. Dan kami adakan perkelahan kami dalam kolam renang tu. Jika awak tak dapat buat apa yang awak nak, awak boleh buat benda yang lain. Dan kadang-kala ia lebih seronok. Bermain dalam kolam randuk yang kosong adalah gaya, Bing. Awak masih tak boleh buang air. Oh, surat. Nah, Ini untuk kamu, Bing. untuk saya dari Sula ke? Untuk kepastian, bukalah. Memang dari Sula. Oh ya, dari Sula. Ia tertulis untuk Bing, pengirim Sula. Saya suka. Boleh saya balas surat dia? Boleh. Dan kamu boleh beri dia bila kita pergi bermain nanti. Okey. Jadi, kita perlukan apa? Perlukan kad. Merah jambu. Sula suka merah jambu. Perlukan krayon. Oh, perlukan hiasan. Oh, dan jangan lupa gam untuk lekatkan semua.
Krayon. Kamu nak buat apa, Bing? Saya. Dan Sula. Dan tongkat ajaib pari-pari untuk Sula. Sula suka pari-pari. Siap. Tongkat ajaib pari-pari. Sula pasti akan suka. Seterusnya? Kilauan. Sula suka kilauan. Dan dia selalu letak dalam gambarnya. Itu idea yang baik. Ini gamnya. Sudah berkilau. Dap, 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 dap. Dap, dap, dap. Siap. Sula pasti suka. Betul. Jadi, kita sudah ada gambar dan kilauan. Seterusnya? Blah, 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 blah. Pasta. Sula suka pasta. Baik. Sula suka pasta rama-rama ataupun pasta lingkaran. Rama-rama. Sula suka rama-rama. Terima kasih, Flop. Duk. Duk. Tambah gam. Duk. Duk. Hati-hati, Bing. Tak perlu terlalu banyak gam untuk lekat. Bip, bip, bup, bup, bip, bup, bup. Siap. Gam masih basah, Bing. Ia jadi licin, Flop. Biarkannya rata sehingga ia sudah kering. Nah, cuba lagi. Kemudian, pasta itu akan melekat. Ya, betul. Dap, dap. Jangan pergi mana-mana, pasta. Sula pasti suka. Jadi yang seterusnya? Sula suka tak bulu? Ya, bulu. Ada warna kuning seperti itik tak? Ya, yang ini warna kuning. Tambah gam. Fum, 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 fum. Fum, 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 fum. Bulu untuk saya. Bulu untuk Sula. Bulu, bulu, bulu. Fum. Siap. Gambar yang cantik, Bing. Dah siap ke? Ya, boleh bawa ke Sula sekarang? Nanti dulu, dah cukup kering ke? Ya. Sudah cukup kering? Ayo. Tunggu sekejap, Flop. Terlupa lekat pemata di tongkat Sula. Betul. Tongkat Sula perlukan permata. Ayo kita cari. Yang ni. Yang ni Sula pasti sangat-sangat suka. Gam dah tak berfungsi, Flop. Kita perlukan gam lagi. Ini dia. Gam lagi. Terima kasih, Flop. Gam ni tak keluar, Flop. Kamu nak saya cuba ke? Tak apa. Saya boleh buat sendiri. Tidak. Gam dah tumpah merata-rata. Tidak. Ia tumpah merata-rata. Flop. Sekarang ia sudah kotor. Tak. Ia tidak terlalu kotor, Bing. Ia cuma bergam. Ya, jika tekan gam terlalu kuat, kadang-kadang jadi macam tu. Bukan perkara besar. Pasti Sula tak suka. Mungkin ia masih belum siap lagi, Bing. Ada benda lain yang Sula suka? Kita boleh letak atas gam ni. Dia memang suka kilauan. Ya, ayo letak kilauan atasnya. Okey. Ini kilauan. Hati-hati, Bing. Berkilau. Dah siap? Siap. Tengok, Flop. Sangat cantik. Sula pasti suka. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Sekarang ayo pergi bagi Sula. Baiklah. Hai. Sula buat
buatkan saya kad. Jadi saya pun buatkan untuk dia. Dan saya letak pasta dan kilauan dan pemata dan juga bulu. Dan Sula suka semua tu. Kemudian gam pun jadi... Dan ia jadi kotor dan saya rasa sedih. Jadi, saya tutup gam tu dengan kilauan. Dan ia nampak lebih cantik. Jika awak rasa gambar awak nampak kotor, mungkin ia belum siap lagi. Membuat kad adalah gaya Bing. Dan saya sangat suka. Sula, ini saya. Saya bukan Sula. Saya Ratu Pari-Pari. Nampak? Sula. Cantik tongkat kamu, Ratu Pari-Pari. Hello. Ini tongkat ajaib berkilau saya. Saya akan tukar awak jadi katak. Wush! Webit. Dan Bing, awak jadi pakar. Wush! Kenapa? Sebab saya ada tongkat ajaib. Dan ia juga berkilau. Nampak? Jadi, awak jadi pokok. Wush! Terlepas! Wush! Masuk dulu, awak. Terima kasih, Flop. Saya pun boleh buat tongkat ajaib. Wush! Awak jadi itik. Saya bukan itik, Bing. Awak tak boleh buat silap mata. Kenapa? Sebab tangan awak tak sama seperti tongkat ajaib saya. Nampak? Oh. Dan perlu berkilau untuk membuat silap mata. Mainkan muzik untuk Ratu Pari-Pari. Oh. Pari-pari menari, pari-pari menyanyi. Saya Ratu Pari-Pari dan awak Raja Pari-Pari. Kalau saya Raja Pari-Pari, saya perlukan tongkat ajaib yang berkilau. Tolong. Oh. Tolong adalah perkataan ajaib. Awak boleh pakai sayap. Ia boleh buat silap mata? Tak boleh, Bing. Ia tak ada kilauan. Sayap adalah untuk terbang. Saya mahu tongkat ajaib. Tak boleh. Tolonglah. Tak, ini saya punya. Apa yang kamu berdua sedang rebutkan? Sula cakap saya adalah Raja Pari-Pari. Oh. Tapi dia tak pinjamkan tongkat ajaib dia. Ini tongkat istimewa saya dan saya sayangnya. Betul. Tongkat ini memang sepatutnya kepunyaan seorang Ratu Pari-Pari. Sula, ada tak sesuatu di dalam kotak ajaib pari-pari kamu untuk seorang Raja Pari-Pari? Hanya Ratu Pari-Pari yang boleh pilih. Tak, bukan. Oh, awak boleh ambil ini. Ini kasut pari-pari. Tapi ia tak berkilau. Saya perlukan sesuatu yang berkilau untuk buat silap mata. Yang ini macam mana? Tapi ini bola ajaib berkilau saya. Dan saya buat sendiri. Oh, saya tak ada apa-apa. Bing. Jadi, Ratu Pari-Pari boleh buat silap mata sendiri, betul tak? Ya. Dan boleh tak Ratu Pari-Pari ajar Raja Pari-Pari macam mana nak buat silap mata? Ya. Awak perlu cari benda yang awak sangat-sangat suka dan liputinya dengan kilauan ajaib. Oh. Baiklah. Ada tak benda yang kamu sangat-sangat suka, Bing? Saya sangat-sangat suka batu. Kamu bertuah, Raja Pari-Pari. Saya ada banyak batu yang cantik di sana. Ayo kita pergi tengok. Oh, saya pandai melihat. Okey, ayo kita tengok apa yang sesuai untuk Raja Pari-Pari. Yang ni macam mana, Bing? Tak, ia terlalu berbonggol. Tak. Tak. Alahai. Oh, saya sangat-sangat suka dengan yang ini. Tapi di atasnya tak ada kilauan ajaib. Awak perlu buatnya jadi kilauan ajaib. Saya ajar awak, Bing. Yang ni adalah kilauan ajaib. Wah. Boleh saya buat? Boleh, Sula? Hati-hati, Bing. Ini sangat-sangat ajaib. Oh, okey. Gosokkan kilauan di atas batu tu. Tengok, Flop. Saya akan buat kilauan ajaib saya sendiri. Oh. Acum! Alahai. Tidak. Kilauan ajaib saya dah hilang.
Oh, semua silap mata di dalam dunia tak boleh menahan bersin bila ia mahu keluar. Maaf, Sula. Saya terlupa tahan bersin saya. Dan itu adalah kilauan paling istimewa saya. Flop, semua kilauan ajaib dah hilang. Hilang? Kemana? Tengok, Flop. Batu kilauan ajaib saya sudah penuh. Tengok. Sula. Tengok. Lengan saya pun berkilau ajaib juga. Dan di lengan saya juga. Sekarang awak berkilau. Awak boleh buat silap mata awak sendiri, Bing. Flop, sekarang saya boleh ubah awak jadi kata. Wush. Tengok. Kita semua ajaib. Wah. Ratu Pari-Pari. Dan Raja Pari-Pari. Pari-pari menari, pari-pari menari. Awak Saya Ratu Pari-Pari. Ya, Saya awak Raja Pari-Pari. Kilauan ajaib ada di semua tempat. Betul. Hai, saya ke rumah Sula. Saya ingin membuat batu saya berkilau supaya ia boleh buat silap mata seperti tongkat ajaib Sula. Tapi, saya tak boleh tahan. Dan semua kilauan ajaib Sula dihembus merata tempat. Dan kami semua rasa sedih. Tapi tak mengapa, kerana kilauan itu datang kembali. Dan ia ada di merata tempat. Kami tak terus bersedih kerana ada cukup kilauan untuk semua orang. Membuat kilauan ajaib adalah gaya Bing. Sekarang satu dunia berkilauan ajaib. Wush! Tangkap, Flop. Tangkapan yang cantik, Flop. Ini dia. Sangat bagus. Oops. Flop. Tengok, Flop. Seekor anjing. Hello, anjing. Jangan lari, anjing. Itu pun dia. Tunggu sebentar, Bing. Kita tak tahu jika anjing ni mesra atau tak. Setengah anjing suka menggigit. Tapi dia ambil bola saya. Ya, dan kita akan ambil balik. Kita cuma perlu berkawan dengannya. Macam mana? Apa kata saya berkawan dengannya dulu, kemudian kamu boleh ikut saya. Okey. Pertama, hulurkan tangan kamu dengan rendah supaya anjing dapat bau kamu. Dia jilat awak, Flop. Nampak? Dia goyangkan ekornya, bermakna dia gembira. Sekarang kamu pula berkawan, Bing. Betul. Hulurkan tangan kamu dengan rendah. Dia cium bau saya, Flop. Rasa geli. Macam tu anjing tunjuk dia suka kamu, Bing. Dia rasa saya enak. Sekarang boleh saya belanya, Flop? Ya, perlahan-lahan. Badannya sangat lembut. Ya. Apa namanya? Saya tak tahu, Bing. Tiada tag nama. Dia sesat ke, Flop? Mungkin. Tak nampak siapa mencarinya pun. Boleh kita belanya? Tidak. Tapi kita boleh menjaganya sehingga tuannya kembali. Dia pun nak bermain bola juga. Ya. Ia berlendir. Bukan perkara besar. Nanti kita boleh basuh tangan. Tangkapan yang bagus. Cepat. Tangkap. Pandai. Ya. Awak pantas. Dia pantas. Dia tak kejar, Flop. Dia buat apa? Saya rasa dia sedang bau mana bola tu pergi. Dia sudah jumpa, Flop. Betul. Di mana dia, Flop? Jom kita lihat. Okey. Dia dah jumpa bola saya. Iya. Dan dia buat benda lain juga. Ya.
Anjing, tengok apa awak dah buat. Kita semua perlu buang air, Bing. Janganlah di taman. Ya, kita perlu cari tong sampah najis untuk buangnya. Sepatutnya ada gambar anjing di depannya. Di sana. Saya dah jumpa. Aha. Awak buang air besar di taman. Mari, anjing. Oh, ya. Wow. Menjijikkan. Bila kamu ada anjing, kamu perlu buat benda kotor dan juga benda menyeronokkan, Bing. Oh. Sudah sampai rumah, awak pasti perlu basuh tangan, Flop. Betul. Mari sini, anjing. Dia sayang saya, Flop. Ya, betul. Dan saya juga sayang dia. Sekarang boleh kita belanya, Flop? Oh, maaf, Bing. Bukan kita punya. Sunshine. Oh, itu Jilly. Hello, Jilly. Hello. Nampaknya nama dia Sunshine, Bing. Tapi saya nak belanya, Flop. Dia kawan saya. Saya tak nak dia pergi. Saya tahu tu, Bing. Oh, hello, Bing. Hello, Popsy. Dan hello, Flop. Hello. Kamu tolong jagakan Sunshine. Ya, betul. Dan Sunshine sayang saya. Ya, saya nampak. Kamu tahu tak? Dia adalah adik Popsy. Oh, Sunshine tu betina, Flop. Betul. Pandai. Popsy dan saya jaga Sunshine setiap Selasa. Saya sayang dia. Ya, dia anjing yang baik. Betul tak? Dan sedikit nakal juga. Pergi berjalan bersendirian. Rasa geli. Kamu pandai jaga anjing, Bing. Flop buang najis dia. Dan saya ajar dia bermain bola. Macam ni. Sunshine cuma bermain dengan orang yang dia sangat suka. Kamu nak bermain dengan dia minggu depan, Bing? Oh, ya. Saya nak. Idea yang sangat baik. Terima kasih, Jilly. Kamu nak pegangkan rantai dia, Bing? Bawanya sehingga ke van saya. Ya. Mari, Popsy. Saya boleh bermain dengan Sunshine lagi. Selasa depan, Flop. Betul. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Dan anjing yang baik, Sunshine. Saya jumpa seekor anjing di taman. Dan namanya Sunshine. Awak perlu biar anjing hidup awak untuk berkawan. Kemudian awak boleh bermain. Dia buang air besar. Ya. Saya sayang dia. Dan saya nak belanya. Kemudian Jilly datang dan berkata Sunshine adalah adik Popsy. Dan dia perlu bawanya pulang. Dan saya rasa sedih. Tapi Jilly kata saya boleh bermain dengannya pada hari Selasa. Sebab dia kawan baru saya. Anjing adalah gaya, Bing. Dan saya pandai jaga Sunshine. Ada sesuatu pada kotak pen. Kamu jumpa satu belon. Apalah, Flop? Ini bukan belon. Belon besar lah. Tentulah. Tapi belon asalnya kempis. Ia perlukan sedikit sebelum ia jadi besar. Flop, ia tak menjadi. Baiklah. Ia masih perlu disimpul. Ia dah pergi. Ke mana ia pergi, Flop? Aha, belon. Boleh buat ia besar supaya saya boleh simpan? Sudah tentu. Kalau kamu tunggu saya buat simpulan, ia akan kekal besar. Ia ucapkan hello. Apa kata lukis muka? Dep. Oh, itu senyuman yang cantik.
Hello. Hello, Belon. Ia bercakap dengan saya. Hati-hati, Bing. Ia mungkin akan... pop. Tapi Bella sukakannya. Oh, buf, buf. Doing, doing. Doing, doing. Doing. Hati-hati, Bing. Ingat, ia mungkin akan pop. Hop. Hop. Boleh saya buat tak? Kamu perlulah hop. Berlembut hop. Dengan belon ni. Hop. Hop. Aha. Hop. 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 Ah. Doing. Hop. Doing. Hop. Tengok ni, Flop. Oh, hati-hati, Bing. Ia mungkin akan pop. Ha? Mana belon saya? Ia mungkin tak suka ditendang, Bing. Dah tak balik belon. Saya tak akan tendang lagi. Hello, belon. Tengok, Flop. Saya ada belakang yang besar. Betul tu. Oh, belon tak akan sukakan tu, Bing. Ia memang sukakannya. Oh. Bing! Kamu tak apa-apa, Bing? Itu sangat kuat. Mana belon? Bila kamu melantun-lantun, belon tadi meletup. Ambillah. Ini bukan belon. Boleh awak buat ia besar semula? Saya tak boleh, Bing. Ia dah meletup. Saya nak ia balik. Ia tak boleh kembali, Bing. Ia dah meletup. Dan bila belon meletup, tak kira berapa kali pun, ia tak akan kembung semula. Boleh saya simpan ia? Dah tentu. Mari fikirkan tempat kita boleh letakkannya. Di mana kamu tak akan lupa. Kotak bye-bye saya. Idea yang bagus, Bing Bunny. Mari dapatkan kotak bye-bye kamu. Jangan risau, belon. Awak boleh tinggal di kotak bye-bye. Ini pun ia. Oh, tengoklah semua benda yang dah rosak ni. Ini kereta hitam saya. Semua rodanya dah hilang. Niau. Bye-bye, kereta. Ini mainan salah piti kunci saya. Ia tak boleh dikunci lagi. Bye-bye, salad. Dan ini, pen penguin saya yang ada semua warna. Tak ada warna lagi sekarang. Bye-bye, pen penguin. Belon akan selamat di sini. Dan saya boleh tengok bila-bila masa saja. Sudah tentu. Bye-bye, belon. Bye-bye, belon. Kamu nak lukis belon supaya kamu ingatnya sebelum ia meletup? Ya, saya akan lukisnya di sini. Ingat mukanya. Itu senyuman yang cantik. Tengok, Flop. Saya lukis kereta hitam, salad hopiti dan pen penguin. Dan ini belon. Ia tengah buat apa? Ia terbang tinggi dan tinggi dan tinggi. Sedia untuk simpan kotak bye-bye, Bing? Ya. Baguslah, Bing Bunny. Saya terjumpa belon dan flotiumnya jadi besar. Belon bagus dalam banyak permainan. Kemudian saya buat baung, baung. Ia tak sukakannya. Dan ia pun... Bila belon meletup, ia tak boleh mengembung lagi. Walaupun awak cuba tiup semula. Jadi ia tinggal di dalam kotak bye-bye. Kalau sesuatu istimewa awak rosak, boleh simpan di kotak bye-bye. Supaya ia selamat dan awak tak akan lupakannya. Kotak bye-bye, itulah gaya, Bing. Bye-bye.
Oh, Oh, maaf, Flop. Kami bantu awak siram tanaman. baiklah. Ini dia, air yang segar. Oh, apa tu? Itu cuma daun. Tak, tengok. Hello. Dalam tu gelaplah. Dan basah dan berlendir. Tengok, Flop. Ada katak. Oh, hello, Katak. Hello, katak. Badang, 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 badang. Oh, kalau saya seekor katak, Doing. itu akan takutkan saya. Kamu tak nak takutkannya, kan? Jangan takut si katak. Janganlah lari. Cepatlah, katak. Lompat. Oh, ia sangat berlendir. Tengoklah mata besarnya. Kita belen nak tak? Mana? Kita binakan rumah. Ya, rumah katak. Oh, ini boleh jadi rumah katak. Hati-hati, Bing. Nah, katak. Kenapa ia tak nak masuk, Flop? Berinya sedikit masa. Mungkin ia tak suka rumah baldi itu, Bing. Ha! Ia suka! Oh, hati-hati. Tengok, Flop. Ia dalam rumah. Ia katak saya. Saya pun jumpanya. Boleh saya simpannya, Flop? Terpulang pada katak itu. Kalau ia suka, ia tak keluar dari situ. Tapi ini baldi. Kita perlu buatnya selesa. Ya, selesa untuk katak. Awak rasa apa ia perlukan? Makanan. Ya, ayah berinya makanan. Tunggu di situ ya. Keju. Katak tak makan keju, Bing. Oh, mungkin ia suka anggur. Nah, katak. Anggur. Hey, itu anggur saya. Oh, boleh tak katak ni makan anggur awak, Sula? Baiklah. Tapi boleh makan 2 saja. Saya nak berinya salad. Katak ni tak makan pun. Ia perlukan air. Susu. Anggur, daun salad dan susu. Awak rasa ia suka tak? Saya tak tahu. Mungkin ia perlukan tidur. Ia perlukan katil. Bing, ia tak boleh tidur dalam cawan. Pasti boleh. Masuklah. Selesa dalam ni. Mungkin ia sejuk. Jangan risau, katak. Kami akan carikan sesuatu yang selesa. Yang ni hangat. Ya, okey. Ini dia, katak. Kami bawakan selimut. Bing! Mana ia pergi? Katak! Ia hilang. Katak, mana awak? Katak! Katak! Pulanglah! Oh, tidak. Kenapa, Bing? Kami tak jumpa si katak. Oh, Ia tak suka rumah baldinya. Tapi kami berinya semua benda. apa Ya. yang kamu beri? Anggur, sedikit salad dan kami berinya susu. Anggur dan salad dan susu Ya. untuk katak, Dan katil dan selimut. katil dan selimut untuk katak. Kami buatkan rumah katak yang cantik, Flop. Memang rumah yang cantik. Tapi adakah sesuai untuk seekor katak? Ia lebih selesa dari paipnya. Ya, ia keluar dari paip yang berlendir, Flop. Oh, boleh kamu tunjukkan? Tengok! Katak! Apa awak buat dalam tu? Kami buatkan awak rumah katak. Dengan 2 anggur. Dalam sana gelap. Dan basah. Dan berlendir. Mungkin itu yang ia suka. Gelap, basah dan berlendir.
Ya, ia kan kata. Dan itu rumahnya. Itu rumahnya. Betul. Ia akan kekal, Flop. Mungkin, Bing. Asalkan ia gelap dan basah dan berlendir. Okey, si kata. Saya tak sukakannya. Mestilah, Sula. Kamu bukannya kata. Sula seekor kata. Ribit. Sula. Kan, Bing? Ribit. Ribit. Hai, saya dan Sula jumpa kata. Dah kami buatkan rumah yang selesa. Dah beri makanan. Tapi si kata tak suka. Itu menyedihkan. Si kata dah ada rumah sendiri. Rumahnya gelap, dah basah dan berlendir. Kemudian ia hilang. Dan ia lompat mencari rumahnya sendiri. Di rumah saya ada katil dan selimut. Tapi sebab saya bukan seekor katak dan ia suka benda berlainan. Mencari kata adalah gaya Bing. Boing, boing, boing. Hai, Flop. Selamat pagi, Saya Paget. nak cari hadiah untuk Sula. Hari ini hari jadi Seperti dia. yang awak nampak, kami ada urusan penting. Itu memang urusan yang penting. Apa yang kamu nak hadiahkan, Bing? Wah, saya nak bagi Sula ni. Trak gergasi itu sesuatu yang Sula suka ke? Ya, tengok Flop. Ia ada bahagian ni. Tayar besar, daya boleh vroom. Oh, benda jenis apa yang Sula suka, Bing? Dia suka sayap pari-pari. Ia berkilau dan ia suka menari. Dan tongkat ajaib dia. Dan dia suka kereta, tak? Tak. Apa kata kita cari sama-sama benda yang dia suka? Ya, sesuatu yang berkilau. Oh, itu berkilau. Betul. Ia berkilau. Tapi sesuai tak dengan Sula? Tak, itu tak sesuai dengan Sula. Ini macam mana, Bing? Apalah Flop ni? Ni bukan masa untuk mandi. Ni masa untuk hari jadi. Sula suka benda berkilat dan benda berkilau. Berkilau? Oh, saya ada benda macam tu. Macam mana dengan tongkat istimewa berputar? Oh, ia berkilau. Saya suka. Oh, tongkat yang berputar. Itu sememangnya sesuai dengan Sula. Kita patut beli ini ke, Bing? Ya. Dan kamu perlukan beg hadiah untuk hadiahkannya. Ia sedang berputar. Terima kasih, Flop. Terima kasih, Paget. Sula pasti sangat suka, Bing. Boleh saya pegangkan, Flop? Boleh. Terima kasih, Paget. Selamat tinggal. Selamat jalan, Flop. Selamat jalan, Bing. Saya harap Sula suka hadiah hari jadi dia. Selamat tinggal. Terima kasih. Apa kata kita masukkan tongkat tu ke dalam beg dan pergi berikan Sula hadiahnya sekarang? Okey. Oh, arnab hijau, Bing. Ayo lintas. Flop, boleh saya periksa tongkat ni masih berfungsi lagi? Bukan di tengah jalan, Bing. Kita tengok bila sampai di taman. Okey. Saya suka tongkat berputar ni, Flop. Ya, tongkat ini hadiah yang sesuai untuk Sula, Bing. Dan Sula pasti suka. Sedia? Mungkin kita boleh bagi hadiah Sula esok? Oh, kita boleh berikan esok, Bing. Tapi hari jadi Sula hari ini. Dan dia tak sabar mahu jumpa kamu. Oh, ya. Kamu nak tekan loceng, Bing? Ya, okey. Hello, Bing. Hari ini hari jadi saya. Dan awak yang pertama sampai. Dah tengok apa saya dapat?
Dan saya ada warna jingga untuk awak. Nah. Hello, Bing. Hello, Flop. Hello, Ama. Masuklah. Kami ada bagel lobak dan Oh. kek hari jadi dan pelbagai permainan untuk bermain. Dan Flop, ini pula untuk awak. Oh, terima kasih. Selamat hari jadi, Sula. Itu hadiah untuk gadis hari jadi ke? Itu untuk saya. Hadiah saya. Bing pilih hadiah itu khas untuk kamu, Sula. Oh, selamat hari jadi, Sula. Ini tongkat. Terima kasih, Bing. Dan ia berputar. Oh, Sula. Tengoklah apa anak bijak tu hadiahkan. Wah, saya suka. Saya pun suka tongkat berputar tu. Saya nak tongkat tu. Ya, saya nampak tu. Bing, tengok Sula. Hadiah kamu buat dia sangat gembira. Betul tak? Ya. Oh, Ini hadiah yang paling terbaik. Terima kasih, Bing. oh, bagus untuk kamu, Bing Bani. Kamu pemberi hadiah yang baik. Wah, ia ada bunyi muzik. Flop, saya tak tahu ia ada bunyi muzik. Saya sangat suka. Awak cuba, Bing. Oh, Saya suka tongkat berputar saya. Saya yang pilih, Sula, untuk hari jadi awak. Terima kasih, Bing. ya. Hai, hari ini hari jadi Sula. Jadi, saya pilihkan hadiah hari jadi yang sangat-sangat bagus. Ia adalah tongkat berputar yang sangat berkilau. Dan saya nak simpan untuk diri saya. Tapi saya perlu hadiahkannya untuk Sula. Sula sangat suka. Dan dia jumpa bunyi muzik. Ia membuatnya lebih seronok. Susah untuk bagi hadiah kalau awak nak simpannya. Tapi bila awak beri kepada kawan awak, kadang-kadang awak boleh kongsi mainan tu. Memberi hadiah adalah gaya Bing. Selamat hari jadi, Sula. Sedia, Bing? Ya! Oh. Oh. Oh, mari Paget. Awak jaga gol. Okey, Panda. Hello, Pando. Hai, Bing. Hai, Bing. Paget, boleh Pando datang bermain? Sudah tentu. Yeay! Jumpa kamu nanti. Pando. Hello. Awak pun ada wap. Tengok. Saya seekor naga. Rah! 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 Saya kereta api. Cucu. Cucu. Flo, Pendo datang untuk bermain dan saya ada nafas naga. Oh. Tengok. Oh, sudah hilang. Ayo, Bing. Cucu. Cucu. Kenapa saya tak boleh buat nafas naga, Flop? Sebab di dalam ni panas, Bing. Oh. Cuba buat di luar sana tu. Tengoklah, Pando. Oh, okey. Oh. Ada pun. Iya. Saya jadi naga semula. Rah! Di luar sini cukup sejuk untuk kita semua bernafas asap. Hati-hati dengan naga. Rah! Rah! Pendo! Hati-hati dengan kereta api. Cucu. Rah! Saya akan kejar awak. Rah! Kereta api akan kejar awak. Cucu. Pendo, tengok. Hah? Oh, itu apa, Bing? Oh, ia sejuk macam ais. Ia sangat sejuk. Berais. Berais. Oh.
Tengok apa kami jumpa. Ia sejuk berais. Cuba pegang Flop. Oh, kamu jumpa icicle. Ia sangat cantik. Sangat cantik. Wah. Tangan saya sejuk berais, Flop. Tangan saya juga. Ya. Macam mana dengan air coklat panas untuk hangatkan kamu berdua? Air coklat panas, Pendo. Ya. Jom pergi. Bing, icicle suka berada di luar. Ia tak akan kekal beku di tempat panas ni. Tapi saya nak simpannya. Ya, apa kata di sini? Dalam peti pembeku. Ia boleh tidur dengan kawan-kawan aisnya. Selamat malam, Icicle. Air coklat panas. Tunggu sebentar. Ia masih terlalu panas untuk diminum, Bing. Bila kita boleh minum? Kamu perlu tunggu ia sejuk sedikit. Flop, tangan saya masih lagi sejuk. Saya pun. Tangan saya tak sejuk. Sini, biar saya... Kita sedang buat sandwich tangan, Flop. Betul. Jenis yang panas. Panas? Ya. Giliran saya. Panas dan hangat. Kita tengok jika dah boleh diminum. Bing, jangan. Bing. Jari kamu melecur. Mari, kita sejukkannya dulu. Itu akan hentikan rasa sakit. Rasa sakit, Flop. Kita perlu benda yang sejuk untuk hilangkan rasa panas. Macam mana dengan Icicle? Idea yang bagus, Pendo. Nah, Bing, cuba pegang. Macam mana? Sejuk. Sudah boleh diminum, Flop? Belum lagi. Kita tunggu sehingga air coklat ni tidak lagi panas. Tangan kamu sudah kurang rasa sakit, Bing? Ya. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Ya, basah. Icicle tu menyejukkan rasa panas di tangan kamu. Boleh masukkan ais dalam air coklat panas kita? Boleh. Kita perlukan ais yang bersih. Nah. Air coklat panas berais. Tengok, Flop. Ais tu jadi semakin kecil. Ia bercampur dalam air coklat panas. Boleh kita minum sekarang? Kita tengok. Sempurna. Yum. Yum? Yum. Sekarang perut saya rasa panas. Perut saya pun. Sekarang boleh kita keluar semula, Flop? Boleh. Sekarang perut kita dah rasa sedikit panas, baru kamu rasa kurang sejuk. Ayo, Pendo. Kita keluar. Ya, jom keluar. Hai. Cuaca sejuk. Dan saya dan juga Pendo jumpa Icicle. Flop buat air coklat panas. Tapi terlalu panas. Dan jari saya melecur. Ouch. Jadi saya pegang Icicle tu. Dan ia hilangkan rasa panas di jari saya. Kemudian, kami juga masukkan ais di dalam air coklat panas kami. Supaya kami boleh minumnya. Dan ia memang sangat sedap. Bila sesuatu terlalu panas dan awak masukkan benda sejuk, ia akan jadi sempurna. Sikap bersabar adalah gaya Bing. Jangan pegang bila ia panas. Hopiti! Fush! Sula sudah sampai, Bing. Dia bawa sesuatu untuk kamu. Oh, untuk saya? Sula! Oh. Tunggu di sini, Hopiti. Bam? 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 Hello, Sula. Mari, Bing. Saya bawakan awak ni. Oh, apa tu? Ini pad pelekat berbentuk hati. Dan ia warna kegemaran awak. Pelekat warna jingga untuk saya, Flop. Kamu sangat baik hati, Sula. Untuk saya, warna kegemaran saya juga. Merah jambu. Oh. Terima kasih, Sula. Awak lekatkan pada barang kegemaran awak.
Oh, saya akan lekatkan pada Hoppity. Ia kegemaran saya. Saya akan letakkan pada di sini. Tak, di sini. Sebab ini adalah tempat kegemaran saya untuk duduk. Buku kegemaran. Tempat kegemaran saya untuk duduk. Kapet kegemaran. Dinding kegemaran. Langsir kegemaran. Rak kegemaran. Dinding kegemaran lagi satu. Ini cerita kegemaran saya. Lampu kegemaran. Mari, Bing. Ayo kita ke dapur. Oh, saya nak lekat pada Brenda. Brenda pengisah kegemaran saya. Ya, ia juga kegemaran saya. Tapi saya sudah pilihnya. Brenda kegemaran kita berdua. Betul tak, Flop? Saya rasa kita boleh berkongsi dengan Brenda. Kegemaran kita yang sama adalah Brenda, Sula. Besi berani kegemaran. Tempat duduk kegemaran saya di dapur. Cawan penguin kegemaran saya. Makanan kegemaran. Tomato. Tomato tak boleh jadi kegemaran awak. Tomato adalah sangat lembek, Sula. Nyam. Tomato adalah kegemaran saya. Sangat berjus dan enak. Ya, Sula sukakan tomato. Ya, Sula memang suka tomato. Ia kegemaran dia. Kegemaran kamu tak perlu sama. Makanan apa kegemaran awak, Bing? Keju yang enak. Bukan, apple. 1, bukan. 2, pisang. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lupa. 9. Itu kegemaran saya. Baguslah, Bing Bunny. Apa seterusnya? Hoppity Whoosh. Dan semua barang kegemaran saya di dalam bilik. Ayo, Sula. Di mana Sula? Tengok. Mesti dia naik ke atas. Sula. Saya di sini. Mari, Flop. Okey. Boot saya. Saya perlu tampal di boot kegemaran saya. Bam. Bing. Sebentar. Saya lekatkan di boot saya. Sula. Saya di sini. Flop, Sula lekat di bilik saya tanpa saya. Katil kegemaran, bantal kegemaran, kotak pakaian kegemaran. Hello, Bing. Tengok, ini adalah langsir kegemaran saya. Tapi ini bilik saya. Awak lekat semua benda, Sula. Saya tahu. Tiada yang tinggal untuk saya. Ya, ada lagi, Bing. Kita boleh lekatkan pada anak kegemaran kita. Hoppity Whoosh. Jangan. Hoppity saya punya. Apa? Awak tak boleh pilih Hoppity. Tapi lebih elok berkongsi. Memang elok berkongsi, Sula. Tapi mungkin Hoppity sedikit berbeza. Ya. Dia adalah kegemaran utama saya. Kamu ada tak kegemaran utama, Sula? Tidak. Fairy hippo saya. Oh, ya. Dan kamu kongsi fairy hippo kamu? Tak. Dia kegemaran saya yang paling utama. Awak kegemaran saya, Hoppity. Dan lagipun, Hoppity bukan anak kegemaran saya. Awak, Bing. Rasa geli. Rasa geli. Hentikanlah rasa geli. Ada pelekat di ekor awak. Rasa geli. Hai. Sula bagi
bagi pet pelekat berbentuk hati dan kami lekatkan di semua barang kegemaran kami. Dan setengah kegemaran kami adalah sama dan setengah adalah berbeza. Saya nak lekatkan pada Hoppity, tapi Sula lekatkan padanya dulu. Dan saya tak suka. Tapi Flop berkata Hoppity adalah berbeza. Jadi Sula tanggalkan pelekatnya. Dan sebaliknya, lekatkan pada saya. Susah nak kongsi kegemaran awak. Tapi lebih susah jika berkongsi kegemaran utama awak. Kegemaran adalah gaya Bing. Terutamanya Hoppity. Flop, boleh bantu saya dalam permainan ni? Boleh. Macam mana caranya? Pertama awak buat... Kemudian... Kemudian... Ting! Kemudian... Kemudian... Charlie... Nah, letak yang kuning, Flop. Awak mula di sini. okey, kita lihat. Pertama, kita... Kereta yang bagus, Flop. Kemudian, ia... Kemudian... Ting! Dan... Sekarang merah pula. Jangan kunyah, Charlie. Ciki, 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 ciki. Ciki, 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 ciki. Charlie. Nampaknya Charlie pun hendak main juga. Dia terlalu kecil. Mungkin kita perlukan permainan Charlie. Ya. Sini, Charlie. Awak main dengan sayur-sayuran. Merah pula. Mari kita mula. Cika, 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 cika. Jangan, Charlie. Oh. Kereta di sini, lobak di sini. Itu bukan kereta, itu lobak. Whoop, whoop, pelop. Seterusnya, Bing. Oh, yang warna biru. Giliran awak, Flop. Okey. Cik, 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 cik. Charlie, kereta di sini, bukan kentang. Charlie cuba letakkan kentang dia. Itu bukan kereta, itu kan kentang. Ini kentang. Ayo, Charlie, kentang masuk dalam ni. Pelop. Cika, 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 ting. Dah baiki, Bing? Ya. Tik, 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 tik. Kali lagi. Baiklah. Mana kereta hijau saya? Pelop. Yang ini? Bukan, Flop. Truk tak boleh masuk dalam medan kereta. Ya, betul. Jumpa. Tidak. Charlie. Awak jatuhkan mainan saya. Oh, buat dia pergi ke sana, Flop. Saya boleh bawa dia ke sana main permainan Charlie. Bagus. Okey, tapi saya perlu jaga dia. Ya, baru saya boleh main kereta dan Charlie tak boleh ganggu saya. Okey, Bing. Kalau kamu ubah fikiran, kamu boleh bermain dengan kami. Saya main permainan saya dan Charlie main permainan dia. Ayuh, Charlie.
Jom kita ke sana. Cika. Plop. Cika. Plop. Siap pun. Plop. 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 Bing dah datang. Saya terjumpa kentang tadi. Pelop. Saya rasa dia suka permainan itu. Baguslah, Bing Bunny. Hai, saya dah vlog bermain kereta. Tapi Charlie jatuhkan garaj saya. Dan kereta saya jatuh bersepah. Dan itu sangat nakal. Jadi vlog bermain permainan Charlie. Dan saya main kereta seorang diri. Tapi saya tak suka bermain sendirian. Jadi saya pandu dan pulangkan semula kentang Charlie guna truk saya. Dan kami membuat kentang jadi plop. Bermain dengan kereta sangat seronok. Tapi main bersama lebih seronok. Main bersama adalah gaya Bing. Saya suka bermain dengan Charlie. Ayuh, Bing. Hello, Arlo. Hello. Ayuh, Sula. Oh, okey. Jumpa awak nanti. Selamat pagi. Hello, Paget. Hello. Kami nak membeli belah, Paget. Dan Flop ada senarai. Betul. Perlu beli banyak-banyak barang. Oh, Bing, tengok. Oh, itu apa? Itu mesin kejutan baru saya. Saya suka kejutan. Saya pun. Saya suka yang ni, Paget. Oh, awak tak nampak apa di dalam? Bing, sebab tu ia adalah kejutan. Oh, tengok yang warna biru tu. Ia nampak lucu. Oh, tengok yang warna perak tu. Saya suka yang tu. Saya tak suka yang warna hijau tu. Yang tu. Saya suka warna jingga tu. Saya nak dapatkan tu. Paget, macam mana mainan ni keluar? Ya. Kamu perlu masukkan shilling dahulu. Kemudian kamu pusingkan pemegang ni dan mainan tu jatuh ke gelongso ni. Oh. Kamu buka penutup ni dan keluarlah kejutan. Saya nak dapatkan yang warna jingga. Oh ya, Bing. Kamu mungkin dapat yang jingga atau kamu mungkin dapat yang lain pula. Kamu tak dapat pastikan. Kalau kamu sentiasa dapat mainan yang kamu nak, kejutannya tak ada. Betul tak? Betul? Ya. Flop, boleh saya dapatkan shilling untuk mesin tu? Boleh? Oh, saya pun nak juga. Boleh, Flop? Baiklah. Boleh. Okey. Tapi kena beli barang keperluan dulu. Lebih cepat kamu selesai beli barang, lebih cepat kamu boleh dapat kejutan dari mesin kejutan. Ya. Mari, Bing. Mari kita beli belah dengan cepat. Okey. Dah sedia? Ya. Baik. Ini yang kita perlukan. Susu. Oh, saya tahu. Cepat. Itu pun dia. Itu pun dia. Ya. Tahniah, Bing. Kemudian, ubat gigi. Ya. Ya, di sini. Saya dah jumpa. Kemudian, tisu tandas. Ini tisu tandas. Tisu tandas. Ya. Dan pisang. Pisang. Terima kasih. Dan itu adalah semuanya. Oh, dah selesai. Itu adalah urusan membeli belah paling panas saya pernah tengok. Betul. Boleh kita dapat shilling sekarang? Boleh, Flop. Okey. Kita akan dapat kejutan. Ini satu untuk kamu. Oh. Terima kasih, Dan satu Flop. untuk kamu.
Terima kasih, Flop. Kita akan dapat kejutan, Bing. Saya nak yang warna jingga. Saya nak yang warna perak. Baiklah. Masukkan shilling awak. Okey. Oh, Perak, 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 perak. tengok. Ia turun, Sula. Perak, Oh, perak. Panas sumber. Baik. Awak dapat apa? Perak, 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 perak. Tengok, Bing. Saya dapat badak sumber perak. Oh, Tengok, Flop. Saya dapat badak sumber perak. Bertuah, Sula. Kamu dapat apa yang kamu nak. Oh, kamu memang bertuah. Okey, Bing. Giliran kamu pula. Sedia? Sedia, Bing? Ya. Saya nak dapatkan yang warna jingga. Ya, mungkin kamu akan dapat, Bing. Kita tengok. Tolong. Jingga, 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 jingga. Wah. Tolonglah. Tidak. Apa yang awak dapat, Bing? Tunjuklah. Bing, awak dapat yang warna hijau. Oh, sayang. Saya tak nak yang ni. Kadang-kala kamu dapat yang kamu nak, kadang-kala tidak. Tapi saya nak yang warna jingga, Flop. Ya. Ia hampir secantik dengan yang warna jingga itu, Bing. Oh. Mesin kejutan ni selalu beri kamu kejutan. Walaupun bukan mainan itu yang kamu mahukan. Saya tak nak yang ni. Oh, Ceng, keceng, keceng, keceng. Tengok, saya punya berpusing. ya. Ia tak boleh buat. Saya punya tak boleh pusing. Itu sangat hebat. Ia melantun. Awak dapat tak? Ya. Oh, ia mudah melantun. Dan ia ada mata. Dan itu memang satu kejutan. Tengok, ia mempunyai spring. Oh. Kita tengok kalau saya punya pun boleh melantun. Tak mengapa. Saya punya tak boleh melantun. Tapi ia boleh berpusing. Boing, Saya tak tahu ada mainan macam tu dalam mesin kejutan. boing. Oh, Dan ia semakin tinggi. Ya. betul. Tengok, Sula. Ia naik sangat tinggi. Hai. Kami jumpa mesin kejutan. Dan Flor beri saya dan Sula shilling. Sula dapat mainan berwarna perak. Dan itu yang dia nak. Tapi saya tak dapat mainan warna jingga yang saya nak. Sebaliknya, saya dapat yang ni. Dan saya sangat sedih. Kemudian, ia melantun ke atas dengan sangat tinggi. Dan ia juga mempunyai mata. Dan itu adalah kejutan. Kadang-kala, awak tak dapat apa yang awak nak. Tapi ia tetap adalah kejutan. Kejutan? Kadang-kadang ia adalah gaya Bing. Oh, boy. Hop. Boy. Boleh saya bantu, Flop? Boleh. Saya ada tugas untuk kamu. Kita perlu pergi buang sampah. Okey, Flop. Saya pembantu yang bagus. Betul. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Oh, tadi hujan. Pakai kasut kamu, Bing. Hello, kasut. Saya ada tugas untuk awak. Hello. Hello. Awak perlu keluar supaya kaki saya tak basah. Betul. Jika kamu pakai, kaki kamu akan selesa. Sedia, Bing? Ya. Sedia. Mari. Tunggu sekejap, ya. Okey, Bing. Sekarang kamu boleh masukkan sampah tu. Busuk dan jijik. Ya, kadang-kadang sampah memang jijik. Sekarang tutup penutupnya. Flop, awak belum masukkan sampah awak lagi. Tapi ini bukan untuk dibuang, Bing. Ini untuk kitar semula. Kitar semula tu apa? Ada setengah benda yang tak perlu dibuang. Ia ada tugas yang lain.
Seperti botol ni. Oh, ia sudah renyuk. Yap, tapi ia boleh dijadikan benda plastik yang lain seperti cawan. Oh, seperti cawan penguin saya? Ya, seperti itu. Oh, botol yang bijak. Betul. Yang ini akan jadi apa, Flop? Mungkin sebuah baldi Oh, atau berus tandas. awak mungkin jadi berus tandas. Ya, barang-barang yang bernasib baik. Mari. Kita perlu masuk ke Flop. Kasut saya suka di sini. Splash, 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 splash. Okey, Bing. Kasut saya nak ke arah sana. Baiklah. Oh, tu apa, Flop? Jom kita pergi lihat. Ayuh, kasut. Jom kita pergi tengok. Splish, splish, splish. Siput. Flop, itu siput. Oh, siput yang buat kesan tu. Cakap hello pada siput, kasut. Hello. Hello. Flop, kenapa ada banyak siput? Oh, bila basah, siput suka. Dan bunga-bunga? Bunga pun suka bila basah? Oh, ya. Bunga suka bila basah, Bing. Seperti kasut saya. Kasut saya suka bila basah. Splish, splash, splish, splash. Kasut saya suka bila splish, splash. Oh, kasut. Ayo kita buat percikan yang besar. Splish, splash. Oh, Flop. Bing. Kaki saya basah. Oh, biar saya lihat. Perlu tarik lebih kuat, Flop. Oh, wah. Ya, ia agak basah. Nampak? Rupanya air masuk di situ. Kasut, di dalam awak tak sepatutnya basah. Boleh awak baikinya, Flop? Rasanya saya tak boleh. Mungkin dah masanya untuk kasut yang baru, Bing. Tapi saya sayang kasut saya, Flop. Saya tak nak awak buang kasut saya. Tong sampah berbau busuk dan jijik. Kasut saya tak akan suka. Okey. Boleh saya simpannya? Ya, kita tak akan buangnya. Mungkin ia boleh dapat tugas yang baru. Tugas baru seperti apa? Saya tak tahu. Ayuh kita pergi lihat apa dia. Okey. Oh, jom kita buka stokin yang basah tu, Bing. Lebih bagus. Terima kasih, Bing. Saya rasa selesa, Flop. Splish, Hop. splish, splish, Hop. splish. Hop. Hop. Siput. Saya dapatkan awak rumah baru. Aha. Masuk dalam, siput. Ya, saya rasa siput suka rumah cengkerangnya. Tengok. Oh. Ia muat. Ya, betul. Itu tugas yang baik untuk kasut. Oh, ia nampak cantik, Bing. Kamu kitar semula Welly kamu menjadi pasu kasut. Pasu kasut. Sekarang awak dikitar semula. Saya jumpa tugas baru untuk kasut, Flop. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Dan bagus untuk awak, Welly. Saya bantu Flop buang sampah. Dan kami juga mengitar semula. Kemudian, saya pakai kasut di tempat basah. Di bahagian luar, ia suka dibasahi. Tapi ia keringkan kaki saya di bahagian dalam. Kemudian, kasut saya berlubang di bahagian tepi. Dan itu tak elok. Tapi saya tak mahu buangnya di tong sampah. Sebab kasut saya tak akan suka. Saya masukkan bunga di dalamnya. Jadi, ia dikitar semula. Dan itu lebih bagus. Sebab sekarang ia menjadi pasu kasut. Kitar semula adalah gaya Bing. Awak suka tugas baru awak, kasut? Okey, waktu untuk bulatan.
Waktu bulan apa? Ya, ini sesuatu yang istimewa. Oh, itu pelangi. Ya, Bing. Semua warna di dalam pelangi. Okey, siapa sedia untuk jadi pengembara alam? Tak. Semua orang dapat giliran. Giliran siapa dulu, Flop? Oh, kita lihat dulu. Tak 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 tak. Sula, giliran kamu. Kemudian giliran Koko, Pendo. Saya. Ya, dan selepas itu kamu, Bing. Oh, baiklah. Putar roda tu, Sula. Oh. Putarkan roda. Di mana ia akan berhenti? Oh. Sula, kamu pengembara alam pertama kita. Kamu kena tengok berhati-hati dan cari benda warna kuning. Kuning. Dandelion. Oh, itu bagus. Boleh saya petiknya? Ya, Sula. Dandelion boleh dipetik. Oh, dandelion. Saya pengembara alam. Ya, Pengembara betul. alam. Saya pula. Saya rasa saya dapat ungu. Bukan, tidak. merah. Oh, merah. Ah. Perlu cari benda merah, Koko. Merah. Merah. Oh, merah. Saya jumpa benda merah yang saya sangat suka. Itu apa, Koko? Oh, itu apa? Itu hijau. Bukan daun ni lah, Bing. Oh. Tada! Tengok, itu kumbang. Ya, kumbang. Kumbang adalah kegemaran saya. Jumpa lagi, si kumbang. Selamat tinggal. Selamat jalan. Oh, giliran saya. Aha. Jingga. Oh. Awak perlu cari benda warna jingga. Saya tahu mana benda warna jingga. Mari, Pendo. Okey. Awak cari bunga? Tak. Benda ni. Oh, jingga. Tengok apa saya dapat. Oh, batu rupanya. Syabas kamu berdua. Syabas, Pendo. Jadi siapa pengembara alam kita yang seterusnya? Saya. Oh. Ungu. 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 Saya yang nak ungu. Di sana. Oh, sana. Oh, dat. Hati-hati, Bing. Itu tisel. Oh, tisel. Pengembara perlu lihat dengan rapi. Lihat. Ia mempunyai duri besar. Betul. Tapi saya nak bawa tunjuk Amma. Apa kata bawa yang ini? Terima kasih, Flop. Amma. Ya. Saya jumpa ungu. Apa Bing jumpa? Saya pengembara alam. Itu apa? Itu bunga ungu. Ya. Dan ia ada duri. Nampak? Oh, dan ia warna ungu. Nasib baik kamu tak sentuhnya, Bing. Ya. Ya. Saya lagi. Oh, biru. Kita belum dapat biru lagi. Langit. Betul. Langit. Oh, syabas, Sula. Tolong ungu. Harap-harap dapat ungu. Merah. Merah. Merah lagi, Oh. Koko. Mudah. Oh. Dia ambil apa? Aha. Jumpa pun. Daun merah. Saya suka daun. Pendo. Oh, okey. Saya. Merah lagi. Oh. Merah. Merah lagi. Jumpa merah. Pendo. Oh. Jauh lagi. Okey, satu putaran lagi. Kemudian masa untuk teh. Saya pengembara alam terakhir. Merah. Merah. Oh, tidak. Okey. Merah. Daun merah. Bing, kita dah ada banyak daun merah. Saya tak nampak benda lain warna merah. Jom kita tolong pengembara Pink cari benda warna Oh, merah. ya. Baiklah. Merah lagi. Oh, di mana agaknya? Merah. Awak di mana merah? Oh, kita cari di sini, Sula. Oh, ya. Oh, bukan. Oh, tengok, Sula. Saya jumpa merah. Kawan-kawan, Bing jumpa merah. Bing, awak tak apa-apa. Oh, Bing. Apa jadi? Mari saya tengok. Dia cedera. Oh. Rasa sakit, Bing. Oh. Ya. Darah. Awak jumpa merah. Kesian, Bing. Ama, kami perlukan plaster. Sebentar. Saya nak ambil borang
raspberry. Oh. Sebab ia merah. Saya tahu, Bing. Dan kamu tak nampak durinya. Awak tak tengok dengan betul-betul tak, Bing? Ya. Oh, tu pernah jadi masa saya kecil. Nakal buat raspberry. Kesian, Bing. Dah. Terima kasih, Amah. Sekarang, jika saya tolak dahan ni, saya rasa kamu boleh ambil raspberry tu, Bing. Dan jangan sampai terkena duri. Sudah dapat, Flop. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Awak dapat benda Ya, raspberry. Saya pengembara alam yang bagus. dan saya. Betul. Kami jadi pengembara alam. Dan ia sangat menarik. Kami putarkan roda dan ia bunyi tu-tu-tu-tu. Merah? Lagi? Dan saya jumpa raspberry merah. Tapi dahannya tercucuk jari saya dan darah mengalir. Flop tolak dahan tu ke tepi sehingga saya dapat petik raspberry. Menjadi pengembara alam sangat seronok. Dan jika awak lihat dengan rapi, awak tak akan cedera. Mengembara alam adalah gaya Bing. Dan saya suka raspberry.